Sedap. Tu je. So nampaknya volunteer yang dah datang. Kita ada Alip sebagai chip mekanik. Kita ada Syami sebagai apa Mi? Tengok je. Tengok je. Okey, Syami dia menolong sebenarnya tapi dia humble. Dan kita ada Vox sebagai assistant mekanik. So kita nak start overhaul. Jangan main gila. Ini kalau barang-barang ni bertanya dia. Kau buat kecoh. Tak ada kau. Kau baik, kau terbaik. So sebelum kita nak pergi Penang, kita kena overhaul dulu. Dan aku expect aku buat slow gila 90. Jadi kalau kau nak pecut lah lu. Okay, sekarang pukul 9.18 kita nak start buat. Okay. Gamsoi. Jom. Okay, sekarang ni Alip tengah nak ketuk keluarkan bearing. Okay, bearing ni dah tak pakai. Okay, sekarang kita proses nak masukkan crankshaft. So nak senang masuk, kita panaskan supaya besi mengembang. Kata video ni banyak magic kan. Sekejap lagi dia terpasang. Selesa weh bengkel. Ada lampu lagi. Aircon. So sekarang ni ada satu bearing yang ke laut aku dah beli dan Fox pergi cari. Bearing 6204. Okay, mantap Fox. Berapa ringgit? 18. Saya dah minta kurang lah. Dia buat muka gerang lah. Dia kata tolong bang, tak boleh murah punya deh. Saya bayar je lah QR. Okay. Nanti aku QR kau balik. Okay, kejap. Airnya berjaya juga cari. Dan jom kita sambung. Oh, itu dia. Wah, Syami pakai juga ke tu? Okay, sekarang ni kita tengah pasang gearbox. Dan kita jangan nak poyo sangat. Kita kena tengok manual sebenarnya ya. Para jugentera dah susun baik dah. Ini motor standard ya. So ni ada 5 speed Ini drum dia. Itu drum dia tu. Gear ni kan kalau pasang terbalik dia bukan jalan reverse tak. Dia cuma tak jalan je lah. Betul Tak ada Azwa. Yakin ke? Kalau kurang yakin tu yang tak hidup tu. Okay, macam cakap video ni banyak magic. Tiba dia siap. Jangan dijadikan tutorial tau. Tak sesuai. Okay Fox, kita nak dia punya ni spring ni letakkan grease. Bubuh setiap ujung ni ujung. Letak grease supaya dia melekat. Tujuan dia tak nak bagi jatuh. Okay, sekarang ni kita tengah nak letak gum gasket. Kita letak sikit-sikit je, dap-dap macam ni. Ini letak je lah kalau macam ni di luar. Ada ke bengkel milenial kat sini? Ada bengkel, ada aircon buat dia. Bukan untuk customer. Kalau customer datang dia tunggu luar panas. Soalan dia simple je. Fox, kalau kau boleh naik motor panas-panas, asal kau tak tunggu luar? Motor ni boleh je tak payah pakai enjin. Tapi tak jalan lah. Kena benda lah. Okay, sekarang kita nak ikut pula nak ikat. Gam, selang-selikan dia. Tu saiz 10 kan. Ya, alhamdulillah kita dah berjaya ikat enjin dia punya crank ni. So untuk tengok milestone yang bagus, maksudnya crankshaft ni dia mesti beralun lembut je macam ni. Dia langgar balancer pun cantik je. Ketak. Okay. Kalau benda ni keras, kita kena adjust dia balik. Bagi dekat center, kita tarik sikit dia punya crankshaft ni. Kalau dia keras, tapi setakat ni okey lah, di tengah ni. Okay, jom sambung next. Okay gang, tak tahu lah kerja gila ke tak, tapi sekarang dah pukul berapa? Pukul 3. Pukul 3.30, kita macam like halfway lah. Sebab tadi cari bearing yang lama juga. Masalah ni ketat. So kita tarik sikit crankshaft supaya dia punya apa tu, bearing tu tak terapak dengan dia supaya tak bagi dia block. Untuk pusingkan crankshaft tu lembut. Okay, ini bukan kopi, ni minyak hitam ya. Ini juga pejuang. Ini adalah chip mekanik. Ini mekanik lah. Kalau kau chip mekanik, ini mekanik, aku apa? Daripada Engineer merosakkan. Okey, tak apa. Lepas ni kita pasang. Sekarang pukul 4.47. Kita dah almost kat top set. Kita buat dengan teliti. Okey, sekarang ni kita dah berapa? 90% So Fox tengah kemas barang-barang sikit mana boleh. Tengoklah keadaan dia. Begitu. Nak pergi Penang pukul 10 je lagi. Sekarang pukul 5.38. Oh, tidur berapa jam tu? Penang mat. Kau nasib baik aku dah habis bayar tau.
Kau tak motor kau stay lama dalam ni. Okay, bagi mana yang berhutang dengan saya, bolehlah tolong bayar slow. Saya ni bukan orang kaya. Okay, sekarang kita nak pasang dia punya clutch cover, crankcase. Jangan lupa daun pin ini penting tau. Walaupun dia kecil tapi dia main peranan besar. Kalau set luar tak apa. Ni dah ketat Kau nampak yang tibai ni. Tak jadi lagi lah. So kita pasangkan dia punya gasket. Alright. Make sure kita buat selang sini. Sebenarnya gasket berfungsi dengan baik. InsyaAllah tak ada leaking. Kita kena kemas sikit untuk masukkan motor ke sini dan masuk engine Yes. Then only we find out okay ke tak. Okay, dah cukup. Sebab benda ni perlukan precision. Okay, semua dah okay. Trim oli. Ya. Tadi oil filter Yamaha. Kita dapat dekat link. Dia pun sama. Okay, boleh masuk Motor kalau overhaul elok masuk 1 liter. Motor ni kalau tak overhaul maybe 950. So ni 4 lejang tau. Okay. Actually minyak hitam pun tak boleh banyak sangat. Kalau tak nanti enjin jadi lembab sebab tak ada ruang untuk minyak mengalir. Bak minyak lama hitam. So ni minyak lama hitam. So kita buang dengan cara yang lepas ni kita akan masukkan coolant ya. Mana orang kah? Oh clutch Kau dah cuba tu. Okay, sekarang kita nak beransur nak bergerak ke Penang. Motor bagi lepas overhaul. Hopefully boleh. Kalau tak boleh tengah jalan, kita parking dekat rumah Tuncai, Tanjung. Ataupun kita parking dekat Penang, Rumah Alif. Azwar, ini jentera apa Saya menggunakan jentera Kiwi XDV 180 Evo. Iaitu sebuah jentera skuter daripada China. Tapi mantap. Dan inilah konvoi kedua saya di jalan jauh. Sebelum ni saya konvoi ke Bentung. Siapa tak tengok video tak tahulah. Jentera Benelli. Baik. Okey, jentera Y10 warna merah. kita nak pergi Penang. Kita pergi Penang sampai Penang. Motor PNP ni dia bukan plug and play, tapi dia Penang nak pasang. Sebab dia PNP. Jom. Kita berempat motor akan bertemu lagi 2 motor dekat R&R dengan Buloh arah utara. Okay guys, sekarang kita nak isi minyak full tank. So pada yang tak tahu, saya dah okay, itu saja. Bye. Okay, sekarang dah sampai dekat Shell mana Kat mana? Shell Tanjung Malim. Tanjung Malim. Betul. Tanjung Malim. Daripada Sungai Buloh. Dari Sungai Buloh.
Jadi Orang ingat air ni air makan ni. kenapa pula ni? Korang tengah bantu. Wis, Macam ni apa ni? Okey ya. Boleh flashing lagi, kau buka. Quality pun start work. Itu dia Alip baru lepas mengalami masalah coolant. Tadi motor dia macam overheat kejap, tapi mengambil langkah awal. Minyak pun dah mahal. Oh, Azwar ditekam ah. Syami steady Syami. Dah tak dengar. Oh boy, terbaik. Okay, sekarang kita dekat lihat kawasan R&R. Anda Tapah. Okey, harap bertapah Tu. Makan apa tadi? Ada nasi sikit. Nasi Makanan beras sikit. Dekat sangat tu. Oh, dekat Tenaga sikit lah. Dia gerak pergi homestay terus. Okey, jom. So, sekarang aku ada dekat R&R Tapah. Lepas makan nasi ayam, harga dia RM4.50 dengan minum sirat limau ais. Yang lain ada kat situ. Terblok dengan sampah. Di sebelah sampah ada dia orang. Aku minum air ni RM2.50. Mahal ke murah? Mahal lah. Okay, so aku nak teruskan perjalanan menaiki Wai Suku. Alhamdulillah Fox membonceng aku. Itu lah. Okay, sekarang cerita kita skip. Dah check in. Ini macam honeymoon punya bilik, tapi ada dua. Aku tak faham konsep dia. Dan tiba-tiba ada toilet. Ya. Macam boleh see through tu kan. Kali ni aku buat tour bilik lah sebab tolak tepi penat. Tapi view dia cantik guys. Nampak Penang. Pusing. Ada dia. Okay, jom kita tour kat bawah lah. Harap diorang semua pakai baju lah. Kamera tengah record. Okay, inilah. Yes, kita ada Zafran. Hei, kau tahu je. Ada Syami. Bi, berapa kali dah sampai Penang semua hidup? Second time ah. Second time. Oh, kali kedua naik motor dahsyat. Sekarang kita dekat nasi kandar beratur pada pukul berapa bawah? 12 lebih. 12. Pakai apa bawah? Nasi kandar, ayam goreng, udang, tengkuk, cili, papadum, RM19.50. Kita kalau boleh nak RM5. Kedai tutup. Ya betul. Kita lawa. Belakang lagi kita ada pink. Okay, sekarang dah pagi aku. Aku lagi tak lihat ni mandi.
tadi kita tengah tunggu Azwa. Zaf ada web baru Zaf. Balik pulau. Ini kita menunggu Akumallah Azwa. Okay, ni Menteri Kebudayaan dan Pelancongan. Menteri apa? Menteri jangan lambat. Okay, ini tetamu kehormat kita pada sesi kali ni. Okay, nama dia Saudara Zafran. Awak pula? Menteri Hidupan Liar. Okay, kita ada menteri ni. Menteri Propaganda. Multimedia. Menteri Perdagangan lah. Tak lengkap tanpa kamera. Kau tenanglah muka aku dan dalam. Rasakan kepahitan hidup yang aku lalui. Dan mata aku merah guys. Tu dia Azwa baru sampai. Okay, sekarang kita perjalanan ke kebun durian. Tahun lepas pun ada pergi. Saya rasa ini boleh jadi acara sesi setiap tahun. Awak kosong. Dah rekod sampai ni, takut terjatuh dalam. Hari ni aku nak buat sesuatu dekat kebun durian dengan Fox. Fox, pokok mana nak? Kat lain ni lah. Paling tinggi. Paling tinggi? Baik. So sekarang kita nak pergi ke dalam kebun nak collect durian. Kalau jumpa. So biasanya durian turun waktu pagi, subuh-subuh macam tu lah. Sejuk kok air dia. Okey. Okey, ni durian nampak. Lawa gila tempat ni. Kita ada dapat sikit lah beberapa durian yang luruh. Tapi mungkin tak sebanyak yang... Oh, banyak. Ni aku malas orang interview orang tak tahu apa-apa. Dia tak banyak sebab tak jumpa buah. Padahal nampak tu ada tak utik tu. Ni sepatah dua kata. Mi. Tapi yang Jangan tapi dulu. Jangan durian belakang. Tapi tu dah getif. durian sini memang sedap lah. Alhamdulillah Mi, kenyang. Fox. Tengok. Tapi tak pernah. Oh ni. Jangan. Tapi nanti ada lagi kat sana. Patah dua kata, durian kampung Alip memang sedap gila lah, manis. Go. Oh. Nyanyi sikit lah. Nyanyi sikit. Terima kasih. Kali ni Azwa yang memotong. So penat nak type, jadi aku VO je lah ya. So dekat Sungai Rusa ni, korang boleh pergi kebun durian ni sebab dekat sini korang boleh makan durian yang fresh, boleh mandi sungai, lepas tu boleh buat aktiviti collect durian pada musim durian. Ada tempat ni sesuai untuk keluarga, untuk member-member, untuk geng-geng motor, kereta, tak kisahlah. Kalau siapa nak makan durian pada harga yang okey-okey, pergi sini tempat dia, Sungai Rusa. Aku share link dia dekat bawah lah ya, dekat description, boleh klik. Okey, ini adalah tahun kedua, dan tahun pertama hari tu aku dah mandi sungai dekat sini, dan tahun kedua aku cuma nak makan durian je. Dan aku rasa next year aku nak cuba camping dekat sini. Aku lihatlah betapa banyaknya buah durian. Betapa besarnya. Betapa indahnya.
Makan sulas dah. Ada apa? Ayo lah. Dah ah. Okay, sekarang kita dah sampai kat air terjun Titi Kerawang. Yes. So perjalanan nak ke sini dia macam kat Cameron sikit. Oh, let's see down there. Kita nak mandi sungai. Let's go. Okay, ni perjalanan masuk dia. Ke Kerawang. Ah, Titi. Oh, what? Oh, apa dah berlaku? It's on the phone, man. So, kali ni air terjun tak ada. Mungkin sebab Penang lama tak hujan. Kita ada mi dengan towel ya. Ya. Fox sukulen lah. Okey, sekarang kita daripada sana sampai ke sini. Ini tempat aku, Syami pernah singgah dengan Alif. Kita pernah stiker Timbul Hal kat sini. Ada lagi tak? Cuba cek. Kita cuba datang balik nak tengok stiker tu wujud lagi ke tak. So kalau stiker tu tak ada, mungkin ada fans yang ambil. Maybe yang paling kuat pun majlis dah buang stiker-stiker tu. Dan stiker yang ada ni adalah stiker yang baru orang tampan. Alright, sekarang ni ada dekat Empangan Teluk Bahang. Ini dah kali ketiga ke keempat saya kat sini. Dan kali ni beza dia ada Fox dan yang lain-lain di belakang. Tadi kita dah ambil gambar. So siapa yang ke sini, yang bestnya dekat sini dia ada satu pemandangan yang cantik dan boleh berjogging, boleh buat vlog. Dan kita datang time cuaca panas yang katanya kat Penang jarang hujan. So sebab tu air dia agak surut. Kau suka makan momohan tak? Bubuhan. Momohan dia. So setelah kita habis lawat dekat Empangan, kita orang pergi ke Batu Ferringhi untuk lepak santai dekat pantai dia. Dekat situ ada kedai makan, ada pertunjukan api, bunga api. Tapi kita orang tak pergilah sebab dah pernah tengok beberapa kali. Yang lain tengah tunggu makanan. Alif tak ada. Ini dinner pada pukul hampir 1 pagi. Dinner apa kan? Ni supper lah. Supper lah. Supper eh. During supper. So, situ padang golf. So, hari ketiga. Semua tengah tidur lagi. Tidur lewat. Oh, actually ada. Okay, sekarang ni aku ada kat kedai Shoma, bawah tempat stay tu. Oh. Peanut. Masuk tangan guna diesel Telur Shoma ada. So guys, ini Shoma apa dah, beef. Harga RM14. Okey lah. Panorama pun bukan. Okay, kita dekat tepi pantai untuk makan tengah hari. Bebas, tinggal dalam ni. Ada duduk. No apa?
Depok makan nasi goreng ayam Depok Betul, nasi goreng ayam. Ya. Sweet. Cak Yan. Nasi ada ayam. Oh, Dah nak habis. Ui. Nasi Bagus. separuh. Nak minta nasi separuh. Betul. So aku makan laksa sebab tadi aku dah makan shawarma. Macam biasa kalau aku buat vlog aku yang pegang. So muka aku jarang ada. Spek. Kita tengok spek apa ini. $25. RM25. Ui, macam Sam Bang Face ah. How are you? What's your name? Dia dah mula retak tu kan. Be careful Tiba-tiba pup jatuh. Tak bisa. Boleh bang Kiwi. Wow. Candy. Ini asal sudut tu. Tak dekat orang-orang yang Okay, sekarang hari terakhir kita nak on the way balik. Bagus. Buang sampah. Sebab semalam saya reverse motor terlanggar tiang. Sorry Mei sebab susah kami. Tak ada hal. Macam kelik Afrika lah. Oh bukan. Besar betul. Dia gigit tak? siap kan? Ni yang kecil. Betul ke tidur begini? Sudah sandiwara. So sekarang kita ada dekat sawah on the way balik. Dan dia tengah adjust intercom. Macam ni bentuk intercom dia. Sampai lampu polis. Steady Apa jadi marshal lagi jadi polis Buat sangat boleh lah. Apa kan? Tengok atas bawah kan. Sorry wah, tak sengaja. Okay, so sekarang kita orang dah sampai dekat tempat homestay. Tapi tak semua akan stay. Hanya 5 orang je. Kenapa tak stay malam ni? Tak stay, ada kerja lah. Ada kerja. Ibu tak stay? Kita 5. Homestay yang berharga RM300 lebih satu malam. Oh, share toilet that's big. Kita bagi 0.5 lah. Aduh, sorry lah. Betul. View dia nice lah juga. Betul. Pi buat apa? Pi kiblat sana Pi. Okey, kemudian kita pergi dinner dan lepas habis dinner kita pun pusing-pusing dekat area Cameron waktu malam.
Dan aku cakap Cameron masa tu rasa sejuk. Tak sure sebab tak naik kereta ataupun kita naik motor ataupun memang tengah sejuk. Tapi kita rasa sejuk lah. Breakfast. Nak coklat sikit. Nak? Berapa kan? Sebab rugi kan dah sampai sini. Pergi tengok nampak dekat. Dan kita berada di ladang Kitih, Sungai Palas. Tempat famous di Cameron Highland. Must visit. Do not disturb the dog. Roger. Roger, come on, Roger. Apa lagi? Itu dia Fox membeli belah di Cameron Valley Ya. untuk ibundanya. Tu lah, Barat Plantation. Okay, terima kasih. Bye. Takkan kalah dengan skuter kot. Malu juga lah. L pula tu.